Kalau kau ada 3 elemen ni, basically senang untuk memperkuatkan branding kau. Setiap konten dia perlu ada elemen konten yang buat orang kenal kita, konten yang ada elemen yang buat orang suka dekat kita, kemudian ada satu konten yang membawa elemen percaya. So kalau kau ada 3 elemen ni, basically senang untuk kau perkuatkan branding kau. Tak kisah personal ataupun business branding. Sebab tu ada setengah orang dia main dekat level kenal ni, dia cakap benda-benda yang mengarut-ngarut, yang buat orang akan kecam, dia trigger orang. Ini adalah elemen yang supaya orang kenal dia. Kau siapa? Walaupun kat komen kau siapa? Dia ni siapa? Tapi orang start kenal dia dari situ. Lepas tu kalau kau perasan, ada konten-konten dia yang buat orang suka dia. Dia cakap benda-benda yang betul. So, yang ni orang suka dia. So, ada konten yang buat orang macam percaya dia. So, stages konten ni yang akan mengkuatkan branding dia. Cuma kebanyakan orang yang dekat level kenal dia mudah untuk trigger, mudah untuk masuk kan. Dia lah punca utama orang ni dikenali. Dia punca utama. Dan orang-orang ini adalah puppet. Dia tak sedar apa yang dia buat ni sebenarnya menyumbang kepada intention orang tu.